Kemungkinan saya juga ada keluarga yang ada sini nak tahu dekat mana Amir jumpa Arya ni. First jumpa kat mana? Dalam mimpi ke, masa malam ke, dalam WhatsApp ke? Cerita sikit, jumpa kat mana? Jumpa dekat tempat kerja. Tempat kerja ke mana tu? Dekat Kilang. Kilang kawasan mana? Negeri mana? Kedah, Perlis, Singapura, Indonesia? Dekat Kementerian lah. Oh, kat Kementerian. Rakan sekerja lah ni. Kira boleh rakan sekerja lah. Jadi sambil kerja tu modal lah. Alhamdulillah dekat lah. Jadi hati rakan sekerja lah ni. Tapi tak ada abang lah, kerja kat mana? Tak ada abang lah, rahsia lah. Okay. Lagi dia pun pergi tu lagi, penjodoh tu lah. Kacau lah. Susah cerita. Okey, jadi masa detik-detik jumpa Arya dekat tempat kerja tu, apa tarikan utama dia berinteraksi? Putih ke, hidung mancung ke, ada rasa pipit ke? Itu rahsia. Siapa nak cerita lebih lah? Apa keunikan dia tu? Yang boleh jatuh hati, falling in love. Cantik? Oh, kira okey ya nak. Kira 100% cantik lah kira tu. Kira terangkat ibu jari lah kira orang ni. Itu tarikan dia tu, yang boleh jatuh hati. Dari tu rahsia dia buat lah. Antara lebih lah. Okey, jadi nak tahu berapa tempoh lama macam apa hubungan lah? Sebab kerja tu ada setahun, 2 tahun? Ada 5 tahun? 4 tahun tu kan? Tahun 4 tahun? Ui, laju mana? Cergas tu, dah pergi can lah. Pengantin cergas ni. Dah nak tunggu dah, nampak pun cantik je. Cantik tu weh. Takut kena kebas kena kebas melopong lagi. Okey, itu kat 18 tahun lah, lebih cepat lah. Okey baik. Saya tanya juga, kemungkinan kami kena tahu bab terasa ni ataupun ke depan ni ada tak perancangan nanti bulan madu ke mana nak panjang lebih semanggui ke, nak bilang gawi ke dukti. Ada model lebih sikit tapi. Di mana? Ada mana tak ikut? Tak ada buat, jangan bawa siapa? Rancang ni lah, tapi ada lah. Okey, insyaAllah. Jadi kita makbul lah, impian asal hati tu. Nak bawa isteri pergi bulan madu, tapi tak tahu ke mana lah. Adik-adik juga jauh. Biar dia kopi ni. Okey. Ini lah Korea. Korea dengar tu. Okey. Soalan jebungan tu Amir. Jadi kemungkinan sekarang berdua kan. Kemungkinan depan-depan ni kami nak tahu juga lah ada perancangan untuk bakal-bakal nak soleh berapa orang? 2 ke 4 ke 6, 10 ke ada tak? 3 ke 4 ke? 4 lah. Dia ada 4, 2 kanan, 2 kiri, 2 jantan, 2 betina. Tengah tu tengah tu ada. Boleh bagi dia duit apa? Dia boleh lah. Rakan sekerja lah apa? Hari-hari dia pekerja. Okey. Itu saya soalan Cik Pumas untuk Amir. Jadi kita bagi sikit kat dia. Tak boleh tu, mendung lah kata. Okey dia, ada satu soalan. Simple je. Nak tanya, apa tarikan nama yang beza tadi? Hidung mancung, tengok habis, comel macam kucing, ada janggut. Apa tarikan utama ada? Soft spoken, baik hati, penyayang. Apa salah satu? Tak tahu cakap? Pendiam. Pendiam maknanya. Nanti nak sembang susah lah pendiam. Kena rakam kan tak ya. Okey, salah satu dia suka pendiam lah orang dia. Okey kan? Selain orang sampai hati ke apa orang tu soft spoken, caring macam tu lah kan? Okey baik. Okey, soalan satu lagi. Last untuk ada dalam Cik Pumas. Sekarang dah bergelar isteri dan suami kan? Jadi kemungkinan mesti ada harapan hasrat seorang isteri nak membina sebuah keluarga dengan Amir. Apa harapan? Harapan hati tu, hasrat hati nak membina sebuah keluarga dengan Amir ni. Mesti ada ya. Rupanya Amir dia pergi kerjasama. Apa harapan hati tu? Cerita sikit. Nak macam mana? Tak sama macam Wali. Sama Wali pun tak tentu lah. Ada yang kau nak kiri, aku nak kanan. Nak macam mana? Nak cerita lah. Yang penting tu kesetiaan. Kesetiaan. Nak bahagia hingga ke hujung nyawa lah, insyaAllah lah. Dunia mata bahagia, dunia dan akhirat. Jadi itu saja impian seorang isteri. Nak minta suami kedua lah, support lah. Okay lah. Jadi saya dan juga ada keluarga mengucapkan selamat pengantin baru dan selamat berbulan madu lah.
Jadi kalau ada apa-apa masalah, bawa bincang elok. Jangan gaduh-gaduh sampai bosin-bosin. Mana zaman sekarang ni bukan main. Dunia dah maju. Kita tak maju habis. Jadi berhati-hati. Apa pun, selamat menikmati malu dan selamat bulan madu. Okey, terima kasih. Okey, baik.